nak lekat je. Mana ada cikgu? Cuba cek tu. Cuba tekan dulu keluar tak? Tak dia lekat. Aku kena tarik dengan pelayar tu. Jangan tekan lagi. Tarik pelayar tu. Jangan tekan lagi. Okay. Okay, saya dah record. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini pelajar 4 Tawaris ni. Dia mata pelajaran yang dia ajar adalah pertanian. Okay, ini yang saya nak interview sikit dia orang ni tentang pengalaman belajar tajuk pertanian ni. Setakat sampai bulan 3, apa yang ramai yang awak dapat? Yang saya dapat, pertanian ni seronok. Lepas tu banyak benda baru saya belajar. Contohnya wedding tu bertukar macam-macam lah. Seronok lah sangat. Wedding tu pertama kali ke pegang? Pertama kali. Ya. Kurang-kurangnya ada permainan yang lain. Selain pada wedding, apa lagi yang awak dapat buat? Tapi wedding tadi untuk apa sebenarnya? Untuk buat reban ayam. Reban ayam. Ataupun boleh gunakan untuk itu sayur kan? Untuk tanam sayur. Untuk rak sayur. Okey. Auni? Pengalaman Auni? Ha? Dapat belajar baru. Dapat belajar benda baru. Contohnya buat tikai yang kat sana tu. Tikai. Cuba ambil tikai Adira. Tunjuk. Tikai yang kita orang belajar masa dekat pertanian dulu. Masa bulan 2. Menggunakan mengkuat. Ini untuk apa sebenarnya tikai ni? Tikai ni untuk duduk. Duduk, rehat-rehat selepas buat apa? Alas. Selepas buat apa? Gunakan tikai ni selepas penat buat apa? Buat reban ayam. Reban ayam ataupun reban puyuh ke tak? Ini tikai yang dah siap ya. Apa harapan awak? Harapan saya suatu hari nanti saya dapat menjadi usahawan yang berjaya. Okay. Amin. Tahniah kepada awak semua ya. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.